Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian perkara yang ada dalam kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kemudian kamu kufur pula pada sebahagian perkara yang ada dalam kitab lah. Jadi ayat ni ditujukan pada ahli kitab pada waktu yang terdahulu, yang mana mereka ni beriman pada sebahagian perkara sahaja yang ada dalam kitab, dan kemudian mereka ni wa takfuruna bi ba'd, kemudian mereka ni kufur pada sebahagian perkara yang lain yang ada dalam kitab lah. Jadi ada tak golongan yang macam ni sekarang? Golongan yang hanya mengikut apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dituntut oleh agama pada sebahagian perkara sahaja, pada perkara yang kena dengan kemahuan dan selera mereka sahaja. Jadi pada sebahagian perkara yang lain yang tak kena dengan kemahuan diri sendiri, tak kena dengan kemahuan mereka, mereka kufur, mereka ingkar dan tak mau ikut. Jadi kalau ada, na'udzubillah, semoga diri saya dan kita semua keturunan kita dilindungi daripada tergolong dalam golongan yang macam ni, golongan yang mengikut tuntutan agama, mengikut apa yang disyariatkan agama pada sebahagian perkara sahaja. Pada sebahagian perkara lain yang tak kena mungkin dengan jiwa kita jadi tak mau ikut pula. Na'udzubillah min zalik.